Okey, ni yang ke berapa dah ni? Ini yang ke 100. Alright, ni dia punya benih ni. Ni proses masuk benih. Masuk benih kena kukuh Okey, kita dah yang ke 100 dah. 100 dah. 58. 78 guys. Kita ada lagi 100 lebih lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Pakai pinggang enggak ni? Oh, yang kena ada meja ni. Ni. Depan kita kena ada meja proper sikit. Apa? Ni bengkok badan ni ni. Kok lah. Ni sangai dia. Ni supaya jangan ada spora lain masuk kita nak elakkan daripada ada benih lain untuk masuk dalam ni. Supaya yang ada dalam ni hanya benih kita je. Ada spora benih kita saja. Masukkan dia benih dia. Dia memang sangat tricky lah. Proses kita sangat tricky supaya benih cendawan kita saja dalam ni. Bukan ada benih lain. Sebab udara ni semua ada benih-benih lain. Ada spora-spora lain yang berkemungkinan masuk dalam tu. Jadi kita sentiasa sanitize. Kita matikan kuman dia Kita matikan dia punya benih-benih lain. That's why kita rebus hari tu. Rebus tu untuk supaya dalam habuk kayu ni tak ada benih lain. Ikutlah ada benih getah dalam ni kan. Tumbuh kat getah sekupuk. Okey. Okey, sekian. Sekian.